Hari ni, kita bukan nak bercerita pasal pensel yang biasa ni geng. No. Tapi kita nak bercerita pasal next level of intelligence. Inilah dia, Huawei M Pencil Pro. Dan bila the most intelligent stylus ni digabungkan dengan a true PC level powerhouse, Huawei MatePad 12X 2026, cara kita kerja, belajar dan juga creating terus jadi lain. This combo menjadikan dia adalah productivity tablet yang paling solid ketika ini. Malah mungkin lebih praktikal berbanding dengan iPad A7 Gen ni geng. Bila kita snap je Smart Magnetic Keyboard dengan nailing teknologi ni, Huawei MatePad 12X ni terus masuk PC level productivity mode. Lepas tu, dengan PC level WPS Office 3.0, edit Words, Excel, PowerPoint dalam layout desktop penuh. Tak rosak format, tak perlu workaround. M Pencil Pro ni pula, dia buat learning and creativity process tu betul-betul rasa lain. Nak ambil nota, multitasking, kemaskan handwriting atau nak sketch dan lukis idea, semua jadi lebih natural. Dan semua ni terpampang di atas 12-inch ultra clear papermate display yang glare-free, jelas, kurang sparkle. So kerja lama, belajar lama, mata kekal selesa. Itu baru sekelumit tau. Now jom kita dive deep lebih lagi, kenapa Huawei MatePad 12X ni memang dibina untuk true PC level productivity tapi dalam body yang lebih ringan dan juga pintar. Jadi, bila kita bercakap pasal true PC level productivity, perkara paling penting sebenarnya ialah experience bila buat kerja. Untuk itu, Huawei terus bagi PC level WPS Office 3.0. Ini memang desktop level layout yang penuh, toolbar lengkap, multi-tab, navigation kiri, pop-up, shortcut, semua rasa sebiji macam kerja dekat laptop yang sebenar. File Words, Excel, PowerPoint dekat sini 100% compatible dengan versi yang desktop dan yang penting sekali ianya adalah percuma. Format tak rosak, layout tak lari, tak perlu nak ubah cara kerja semata-mata nak ikut aplikasi. Untuk enhancekan lagi experience penggunaan, kali ni Huawei dah tambah beberapa upgrade baharu yang memang relevan untuk kerja yang sebenar. Contohnya dalam PowerPoint, kita kini boleh copy paste chart daripada Excel dan chart tu masih lagi editable sebab data source dia terus di embed. Untuk Word dan Excel pula, kita boleh insert dokumen sebagai link ataupun attachment tanpa perlu export, convert ataupun tukar apps. Ini benda yang memang kecil, tapi untuk orang yang memang kerja hari-hari dengan dokumen, inilah yang buatkan workflow tu rasa smooth dan juga efisien. Dalam Excel pula, WPS Office 3.0 ni sokong advanced formula, sorting, filtering sampai pivot table. Benda yang biasa kita buat dekat PC, sekarang memang boleh buat terus dekat tablet ni. Bila semua ini digabungkan pula dengan Smart Magnetic Keyboard, wireless mouse dan juga M Pencil Pro dalam satu Nearline PC Lite bundle, Huawei MatePad 12X ni terus rasa macam PC mini yang sangat ringan. Dan walaupun full setup, berat keseluruhan masih lagi di bawah 1 kilogram. Sekitar 863 gram sahaja. Untuk kerja mobile, travel dan juga hybrid work, ini memang praktikal. Kalau nak dibandingkan dengan iPad Air yang menggunakan native app, contohnya macam Keynote, Number, pendekatan dia kali ni memang berbeza sama sekali. Yes, dekat iPad Air, kita masih lagi boleh buka file, masih lagi boleh edit dokumen, tapi pengalaman dia tu lebih kepada app-based workflow. The layout, the toolbars memang berbeza dan juga lesser berbanding dengan PC version yang kita lebih familiar. Basically, dekat iPad ni, kita kena adapt cara kerja ikut aplikasi, terutamanya bila melibatkan multitasking dan juga dokumen yang berat-berat tu. Bila kita guna tablet untuk buat kerja lama-lama, belajar lama-lama, skrin yang cantik semata-mata tu tak memadai. Ia wajiblah juga selesa untuk penggunaan yang berpanjangan. So dekat sinilah Huawei MatePad 12X ni memang memfokuskan perkara tersebut. First, ia datang dengan 12 inci Ultra Bright UHD Papermate Display, resolusi 2800x1840, 144Hz kadar segar semula, P3 Watt Color Game Mode, sokongan HDR Vivid berserta dengan 1000 nit peak brightness. Atas kertas, ini memang paparan flagship level untuk kerja, belajar ataupun content creation. Menariknya, this ultra clear papermate display menggunakan teknologi high precision nanoscale etching yang mampu untuk mengurangkan sparkle sehingga 50%. Kita boleh nampak kalau tengok side by side dengan iPad Air ni, dekat luar bawah cahaya yang semula jadi, straight away kita boleh nampak pantulan cahaya pada paparan Huawei MatePad 12X ni adalah jauh lebih minimum, teks lebih jelas dan visual dia tak wash out. Papermate display ni juga memang anti-glare dan juga anti-reflection dengan struktur nano texture yang mampu untuk menghapuskan sehingga 99%
gangguan cahaya persekitaran. Sebab tu, walaupun dalam keadaan cahaya yang kuat, paparan Huawei MatePad 12X ni masih lagi kekal readable, pantulan cahayanya jauh lebih terkawal dan mata kita takkan cepat penat walaupun tengok lama-lama. Screen to the body ratio MatePad ni juga adalah lebih luas, ditambah pula dengan ciri anti-fatigue dan juga anti-fingerprint. Skrin dia ni bukan sahaja lebih selesa untuk mata, malahan kekal bersih dan juga jelas walaupun digunakan lama untuk kerja, belajar ataupun baca berjam-jam. On the top of that, Huawei MatePad 12X ni juga menerima persijilan bertaraf dunia daripada TUV Redland untuk reflection, low blue light dan juga flicker free, serta SGS Low Visual Fatigue Premium Performance 2.1. Ringkasnya, ini skrin yang memang dibina untuk keselesaan mata jangka panjang, sesuatu yang iPad Air tak fokus secara spesifik macam ni. Papermate display ni bukan sekadar sedap untuk tengok dan juga baca tau. Bila digabungkan pula dengan Huawei M Pencil Pro ni, terus interaction dia jadi another level. Basically, ini adalah cara baru untuk kita lukis, tulis dan juga berfikir atas tablet ni. First, kalau kita sembang pasal menulis dan juga melukis, benda paling asas ialah how natural it feels. M Pencil Pro ni menyokong 16,384 tahap tekanan. 4 kali ganda lebih sensitif berbanding dengan Apple Pencil Pro yang hanyalah sekitar 4,096 level sahaja. Maksudnya mudah. Strok ringan ataupun berat, semuanya diterjemahkan dengan lebih tepat dan juga natural. Tulis nota kecil, sketch cepat ataupun buat shading tebal, peralihan dia tu terasa smooth, tak rasa putus-putus. Lepas tu, starring quick button dekat hujung M Pencil Pro ni memang function gila. Satu tekan je, terus launch apps kegemaran. Contohnya Huawei Notes ataupun GoPen. Apple Pencil Pro tak ada quick access button macam ni. So kalau nak guna, kena masuk dekat dalam iPad, cari satu persatu. Agak slow sikit lah dekat situ. Dengan page gesture, PCJ M Pencil Pro ni, radial menu terus muncul. Cepat, intuitif dan juga yang paling penting sekali, system level. Dalam Huawei Notes ataupun GoPen, nak tukar brush, warna ataupun tools, tak perlu nak buka menu panjang-panjang. Buat je on the fly. Apple Pencil Pro pun ada fungsi yang lebih kurang sama macam ni tau. Tapi kebanyakannya terhad pada aplikasi yang tertentu sahaja. Dekat Huawei MatePad 12X ni, experience dia tu rasa lebih bebas dan juga konsisten. Kalau korang jenis suka melukis ataupun designing, rotate gesture yang ada pada M Pencil Pro ni memang addiktif. Bila kita pusing stylus ni, angle dan juga bentuk brush terus ikut pergerakan tangan kita secara real time. Kontrol dia lebih precise, lebih smooth dan juga senang nak dapat stroke yang kita nak tanpa ulang banyak kali. Rasa dia ni lebih dekat dengan pengalaman menulis dan juga melukis atas kertas yang sebenar. Apple Pencil Pro dan iPad Air ni juga ada fungsi rotation macam tu. Cumanya, M Pencil Pro plus GoPen, dia punya fungsi tu terasa lebih precise dan juga natural. Satu benda yang susah nak explain tapi senang nak rasa, tactile feedback pada M Pencil Pro ni memang best dan juga another level. Setiap pinch, setiap stroke dia rasa sync dengan pergerakan tangan, macam ada connection antara jari, stylus dan juga skrin. Oh ya? Huawei siap bagi 3 jenis pen tip yang berbeza untuk menulis, melukis dan juga melukis artistik. Apple Pencil Pro cuma guna fixed tip sahaja. Bila stylus dah cukup pintar, aplikasi yang kita guna tu pun kena sama level. So dekat sinilah Huawei Notes ni memang tunjuk power dia tau. Ini bukan sekadar aplikasi untuk ambil nota, tapi ini adalah workspace yang lengkap untuk belajar, buat kerja dan juga susun idea kita tu. Huawei Notes ni datang percuma tau. Terus boleh guna dan yang paling penting sekali, customization dia tu memang sangat fleksibel. Dan bila digabungkan dengan Huawei M Pencil Pro, cara interaction dia tu terasa jauh lebih smooth. Dan macam kita tunjuk tadi tu, picit je stylus ni, radial menu terus muncul. Nak tukar pen ke, warna, thickness ataupun tools, tak perlu nak buka menu panjang-panjang. Semuanya boleh buat on the fly tanpa putus flow menulis. Kini, siap dapat 3 premium brushes tau. Calligraphy pen, 2B pencil dan juga felt tip pen. Setiap satu tu memang rasa berbeza, bukan setakat tukar nama je. Customization dia juga memang next level. Lebih 130 cover, 60 plus jenis paper dan 400 lebih stiker. Nak buat nota ke, lecture ke, travel journal ataupun nak idea sketching, semua boleh disesuaikan ikut personal style korang. Bagi kaki multitasking pula, Huawei Notes ni memang praktikal. One step split screen, cross page dragging, preset template, benda kecil macam ni yang sebenarnya jimat masa bila kita gunakan hari-hari. Dengan Note Replay pula, rakaman audio boleh terus jalan serentak dengan tulisan.
dan bila kita playback semula, tulisan tu akan ikut jalan balik. Untuk lecture ataupun meeting, ini memang bantu kita untuk faham balik poin-poin yang penting. Huawei Note ni juga ada AI handwriting enhancement tau. Tulisan yang serabut tu boleh tukar jadi lebih kemas, terutamanya untuk English dan juga Chinese character. Tambah pula tools macam color change lasso, instant shape, handwriting search dan import ataupun export. Semua ni membuatkan Huawei Note ni rasa lebih matang sebagai productivity tool. Kalau kita tengok Apple Notes dekat iPad Air ni, yes, untuk nota asas, dia berfungsi dengan jayanya. Tapi bila kita start masuk workflow yang lebih heavy, dekat sinilah limit dia tu dah mula nampak. Nak tukar pen ke, warna ataupun tools tu, kena buka-buka menu keluar daripada flow tu. Gesture pula tak konsisten di sistem level. Ada apps yang sokong, ada apps yang tak sokong. Dan dari segi customization, Apple Notes ni lebih kepada functions over freedom. Template, paper style, personalization, semuanya agak terhad sikit dekat situ. Selain melukis dan juga untuk ambil nota, benda yang buatkan Huawei MatePad 12X ni rasa lebih syok bila mana kita masuk bab creating dan juga melukis. Dekat sini, Huawei bukan sekadar bagi hardware sahaja, ia juga bagi ekosistem kreatif yang cukup lengkap. Di mana, untuk lukisan, GoPaint ni terus datang siap dekat dalam MatePad ni. Complimentary access. Tak perlu nak subscription ke apa. Dan yang buatkan dia lebih stand out, dia ada lebih 100 true color brushes dengan canvas texture yang sangat natural. Bila digabungkan pula dengan Papermate display plus Huawei M Pencil Pro ni, rasa melukis tu memang lain macam. Stroke nampak hidup, blending smooth dan kontrol dia memang rasa precise dan juga tepat. Dengan page features pada Huawei M Pencil Pro ni, picit je stylus, radial menu terus muncul. Lepas tu pusing-pusingkan stylus je, rotate gesture dia, boleh angle brush terus ikut pergerakan tangan. Macam lukis atas kertas yang sebenar. Nak buat kaligrafi ke, shading, ribbon stroke, semua boleh buat continuous tanpa tukar tool. Kalau dekat iPad Air ni, aplikasi yang paling dekat dengan GoPaint ni adalah Procreate. Cumanya, Procreate tu sendiri adalah paid apps, berbayar. Dan untuk sesetengah orang, itu dah jadi barrier pertama sebelum mula creating apa-apa. Yang lebih ketara sebenarnya bukan pasal hasil lukisan, tapi cara kerja. Dekat Procreate, banyak interaction masih lagi bergantung pada on-screen menu dan juga gesture yang manual. Something special yang aku sendiri tak expect kali ni, Huawei MatePad 12X ni support Filmora Draw features. Untuk content creator sekalian, kini kita boleh untuk import video, terus lukis path, highlight, animation frame by frame atas video. Shortcut plus M Pencil Pro ni buat kerja editing tu jadi lebih cepat. Especially untuk storyboard, rough cut atau social content. Ini benda yang so far memang tak ada pada iPad. Confirm. Pendek kata, kalau korang memang jenis yang lukis, tulis ataupun create content, Huawei MatePad 12X ni bagi korang creative freedom yang sebenar. Despite of segala features dan juga kemampuan yang ditawarkan daripada tadi tu, Huawei MatePad 12X ni hanyalah 5.9mm nipis dan bila digabungkan tablet dan juga keyboard plus M Pencil Pro ni, berat dia masih lagi ringan, hanyalah sekitar 863 gram sahaja. Untuk tablet yang boleh buat kerja level PC, ini memang ringan gila tau. Kalau nak dibandingkan dengan iPad Air ni memang ringan sebagai tablet. Tapi bila dah tambah dengan keyboard dan juga Apple Pencil, berat benda dia tu lebih daripada 1 kg. Walaupun ringan, dalam badan senipis dan juga seringan ini, Huawei masih lagi mampu memberikan 10,100 mAh of battery. Untuk kegunaan sebenar, kerja dokumen, browsing, meeting dan juga creative content, ia masih lagi boleh tahan seharian penuh tanpa stres cari charger. Dan bila bateri dah low, 66 watt supercharge boleh penuhkan tablet ni sekitar 85 minit sahaja. Untuk prestasi pula, MatePad ni siap ada enhanced performance mode. Hasilnya, multitasking rasa lebih smooth, apps berat boleh sustain lama dan pengalaman kerja tu kekal konsisten tau. Bukan laju sekejap lepas tu drop. Dengan Wi-Fi 7 dan juga Neuralink pula, capaian internet dan juga connectivity tu jadi lebih laju, stable dan juga responsif. Especially bila mana kita guna keyboard, mouse dan juga M Pencil Pro tu secara serentak. iPad Air punya performance, battery life, undoubtedly boleh tahan juga sebenarnya kan. Dia ekosistem boleh dikatakan one of the best right now in the market. Cuma itulah dia, ia tak seversatile MatePad ni. Plus charging dia pun tak berapa laju. Kesimpulannya, kalau korang memang sedang mencari sebuah tablet yang boleh buat kerja dengan serius, tulis nota yang proper, create tanpa limit, then Huawei MatePad 12X ni bagi korang package lengkap dan boleh korang considerkan ketika ini. Papermate display dia buatkan mata rasa selesa, sedap tulis, sedap lukis. M Pencil Pro pula bagi interaction yang rasa natural.
pantas dan juga smart. PC level WPS Office provide pengalaman Word, Excel dan juga PowerPoint sebiji macam laptop yang sebenar. Nak go kreatif, GoPen dan juga Filmora terus siap percuma tanpa sebarang subscription. Dan in term of portability, tablet plus keyboard plus stylus masih lagi bawah 1 kg, bateri besar, fast charging, Wi-Fi 7 serta Neuralink yang stable. Semua ni buatkan penggunaan harian tu terasa super smooth. Dengan harga yang cukup kompetitif, bermula RM2,499, siap dengan Smart Magnetic Keyboard dalam box dan free gift bernilai lebih RM1,000 tau. Ini termasuklah M Pencil Pro, Huawei Mouse dan juga PC level WPS 3.0. Kalau nak dibandingkan dengan iPad Air, ini memang the best productivity tablet beyond iPad Air at the half of the price. So guys, inilah dia Huawei MatePad 12X 2026. Tablet yang faham cara kita kerja, belajar dan juga creating ketika ini. Macam biasa, link semua ada dekat bawah. Dan sampai berjumpa di konten akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.